Oh! Kenapa bang dia tak tahan lama bang? Angin tak lekat angin. Oh, tak lekat angin Bercinta hingga ke syurga, sama-sama lalui suka dan duka. Travel sana sini jelajah dunia, kenangan manis jadi cerita. Bercinta hingga ke syurga, sama-sama lalui suka dan duka. Travel sana sini jelajah dunia, kenangan manis jadi cerita. Wow, dia orang nak buat naik wow. Ada dua besar. Mana ya? Pertama kali ni jumpa wow depan mata. Ini wow yang diorang makan buat naik. Tu ni experience lah. Diorang akan terbangkan wow. Persiapan diorang tengah buat. Ni memang kerja yang power lah. Besarnya. Besar. Bila-bila masa je diorang nak terbangkan. Yang ketika ke? Wah. Ni wow puyuh ke? Oh. Main setiap hari apa be? Hari Minggu lah. Apa ni tengah buat persiapan. Angin memang best. Angin memang kuat. Dekat atas tu bunyi dia punya buluh. Wow! Dia masih nak balance kan wow tu. Berapa orang tu? Wow. Pertama kali saya seumur hidup tengok wow depan mata. Oh. Kita saja je nak borak-borak dengan orang tempatan kat sini. Diorang main wow setiap hari Minggu. Wow ni bukan wow bulan tapi nama dia wow puyuh. Kita tengok abang ni, macam mana cara dia nak terbangkan. Diorang tengah tarik wow. 4 orang yang handle. Oh. Oh. Wow tu tak bertahan lama. Kenapa bang dia tak tahan lama bang? Angin tak lekat angin. Oh, tak lekat angin Diorang nak adjust balik wow tu. Sebab katanya ada sengit ke kiri. Biar yang buat ni. Air dia. Biar dia. Bok mi air wai. Ni bahan-bahan yang nak buat buluh. Oh, daripada buluh kemudian plastik lah. Pusing-pusing nipis lah yang diorang buat. Maksudnya ni memang handcraft habis lah. Macam yang wow. Memang best. Waktu petang macam ni, setiap hari weekend diorang kata diorang akan main wow lah. Memang wow. Saya memang tak ada knowledge langsung lah mengenai wow. Saya tahu mengenai wow bulan tapi saya tak pernah tengok depan mata lah. Tapi kali ni rezeki saya dan saya sendiri yang menyaksikan. Saya sendiri menyaksikan cara proses tarik wow. Kalau wang naik jangan duduk tengah ni lah. Oh. Takut wang pusing jatuh. Oh, okey, faham. Saya duduk belakang abang lah. Okey. Tak tengok tadi pun kalau jatuh takut kau. Oh.
Sebenarnya penat tak lari kat tengah pantai ni. Wow, dia masih belum stabil. Jadi diorang tengah nak cari tune lah, macam mana nak stabilkan wow. Wow ni masih belum dapat distabilkan. Jadi diorang memang tengah usaha sampai ke tebing-tebing pantai Memang benda nak main wow tak boleh main seorang-seorang, sebab benda kena berpasukan. Cubaan pertama pun gagal. Wow. Cubaan kedua pun gagal. Tapi memang satu perkara yang amazing lah, bila saya dapat tengok main wow depan mata sendiri. Memang saya puas hati lah. Saya tak tahu nak describe macam mana. Ni tali apa dek? Tali tangsi. Tebal lah. Tebal bukan macam tali tangsi pancing Tali tangsi tebal. Tebal gila. Saya rasa saya tak nak kacau abang-abang ni lah. Saya nak tengok daripada jauh je. Saya dah cukup puas lah. Saya tengok abang-abang ni main wow. Dan diorang pun sporting lah. Memang best lah. Saya tak sangka lah kat Malaysia ada macam ni lagi. Bestnya yang orang apa, sebab dalam duit 50 sen kita yang lama tu ada wow bulan kan. Wow tu diangkat sebagai satu permainan tradisi. Jadi tak sangka lah saya sebagai orang Kuala Selangor dapat melihat benda-benda macam ni. Wow, best. Kalau ada kanak-kanak macam ni, mereka yang akan menghidupkan seni budaya. Betul. Dan jadi penerus untuk generasi yang akan datang. Betul. Okay. Tu. Saing tu. Memang tak sangka lah dapat tengok kanak-kanak usia 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun yang diorang spend masa petang-petang untuk enjoy permainan seni budaya ni lah. Yang mana no gadget at all. Semua orang berseronok dengan berkawan, pergaulan sosial diorang. Pakai apa ni? Pakai dulu. Lama dah ke buat? Okay. Pertama kali lah besar. Lepas tu saya dapat tengok bunyi wow yang bergetar daripada buluh tu, yang melengkung tu kan. Memang sampai sekarang lah ya, kalau boleh dengar. Tapi tak terus kan benda ni kalau selagi mana ada angin dan angin tu stable, wow tu stable, dia boleh bertahan sampai sejam atau 2 jam. Memang best lah. Cuaca pun dah nak gelap, tapi angin masih kuat. Angin pantai masih kuat. Oh, memang wow lah. Yang saya amat bangga sebab dia diusahakan oleh orang-orang muda. Orang-orang muda. Dia ada budak-budak pula. Yang the best part is awal umur 5 tahun. 5 tahun, diorang tak main gadget. Diorang bercakap dalam kumpulan. Ada seorang budak tu umur 7 tahun buat sendiri wow. Cari buluh sendiri. Dan sebenarnya dari segi psikologi, kemahiran budak ni buat wow, dia dapat membentuk semangat dia punya resilient tau kat situ. Lepas tu kreativiti dia untuk buat wow. Dan nak buat wow ni bukannya semata-mata buat, dia perlukan keseimbangan antara kiri dan kanan, atas dan bawah. Betul, ada hukum fizik dia. Apa yang kita nampak tadi, budak tu gagal menepangkan wow, tapi sebenarnya kegagalan tu dia boleh buat dia belajar. Betul lah yang? Betul. Memang kita orang standby ke mana-mana bawa kursi healing ni.
belakang kami. Wow. Memang ada satu, memang ada 3 biji wow. Lepas tu kat bawah ni pun ada lagi. Wow, ada 4 biji wow lagi. Masih abang kan, sorry bang. Yes. Justice for Zara. Yang ni main sampai pukul berapa bang? You sampai malam? Tak pasal lampu ke, nampak ke bang? Wow ni. Dia agak kebunyi ni. Ada set-set baru. Oh. Jadi finale. Wow. Memang best. Actually ni wow ni sempena hari kemerdekaan yang ke-68 dan wow ni akan diterbangkan pada hari Malaysia 16 September nanti. 1, 2, 3. Justice for Zara.